Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak semua? Alhamdulillah, Ustazah Azlin pun sihat. Minta maaf ya, hari ini Ustazah Azlin tak dapat datang ke sekolah dan mengajar awak kerana Ustazah bertugas di luar. Walau macam mana pun, kita masih boleh belajar. Hari ini Ustazah nak ajar awak tentang adab terhadap guru. Okey, guru tu siapalah? Ya, guru tu macam ustazah. Ini guru yang awak senang kenal lah. Cikgu-cikgu kat sekolah, guru ustazah-ustazah yang dekat sekolah agama. Tapi guru ni bermaksud individu yang telah menyampaikan ilmu ke awak, bagi ilmu pengetahuan ke awak. Samalah macam guru memasak, guru menjahit, guru yang ajar bawa kereta, guru tuition, guru mengaji malam-malam yang awak pergi rumah atuk nenek ke ataupun rumah ustazah-ustazah kat mana-mana belajar mengaji. Itu pun kita panggil guru. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang awak kena hormat. Hormat tu macam mana? Hormat tu adalah awak kena buat baik pada mereka. Pertama, awak kena selalu menyapa guru. Kalau nampak guru, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum ustazah, Assalamualaikum teacher. Tak kisahlah dia mengajar awak ke tak, tapi kalau awak kenal dia, awak bagi salam. Lebih baik kalau pada ketika itu awak boleh salam, Assalamualaikum ustazah, Assalamualaikum cikgu, cium tangan mereka. Okey. Yang kedua, masa guru awak tengah mengajar atau terangkan satu-satu perkara, awak janganlah buat benda lain. Awak janganlah main. Awak janganlah ustazah tengah tulis kat depan kan, awak kat belakang bertumbuk dengan kawan, ataupun awak kat belakang main roket kertas, ataupun awak kat belakang buat apa? Main lukis-lukis. Ataupun awak tidur. Tak boleh. Okey, masa guru tengah sampaikan ilmu, awak kena dengar, awak kena fokus, awak kena diam. Kalau nak bertanya, kena angkat tangan. Ustazah, saya nak tanya. Cikgu Ira, saya nak tanya boleh? Jangan masa cikgu tengah bercakap, ustazah tengah bercakap, atau siapa-siapa cikgu lain yang masuk kelas awak tengah bercakap, awak pun nak bercakap juga. Okey? Awak kena tunggu dulu cikgu tu senyap seketika, ataupun cikgu tu tanya, ada siapa-siapa nak tanya, baru awak boleh cerita ataupun awak boleh cakap. Okey? Dan seterusnya, kalau awak nak cakap dengan guru ni, suara awak kena rendah. Rendah, jangan jerit-jerit, jangan pekik-pekik. Kadang-kadang memanglah awak dengar suara cikgu tu kuat, macam suara Ustazah Azlin kuat, suara cikgu Ira kuat. Kami ni cikgu, kita seorang, kita nak terangkan dekat awak, jadi suara kita kena kuat, nanti awak tak dengar. Cuma kami ni suara kuat sahaja, bukan macam suara membentak ataupun suara orang marah-marah. Tak, kadang-kadang awak dengar je macam marah, tapi suara cikgu biasanya kuat. Cikgu dah terbiasa cakap kuat-kuat, tapi anak murid kena cakap dengan cikgu dengan penuh lemah lembut dan berhemah. Jangan marah-marah dengan cikgu. Okey? Lepas tu, setakat ni itu sahaja perkara yang basic, yang utama, yang awak kena jaga dengan guru. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Ustazah ada kat sekolah, kita jumpa, kita akan belajar semula, kita akan ulang kaji semula. Assalamualaikum semua. Bye.